Sejak kebelakangan ini, nama Ebo Noah tiba-tiba jadi viral di media sosial. Ebo Noah ialah seorang lelaki dari Ghana yang mengaku dirinya menerima wahyu daripada Tuhan dan mendakwa dia ialah Nabi Noh versi moden. Menurut dakwaannya, dunia akan dilanda banjir besar berskala global, mirip kisah Nabi Noh, dan bencana ini kononnya akan berlaku pada tarikh tertentu. Disebabkan itu, Ebo Noah berkata Tuhan menyuruhnya membina bahtera dan dia mula mengajak orang ramai supaya percaya dan bersedia menghadapi kiamat banjir tersebut. Apa yang mengejutkan, ramai orang benar-benar percaya. Ada yang datang berkumpul, ada yang menyokong dan ada juga yang menyumbang wang serta tenaga. Namun, apabila tarikh yang diramalkan tiba, dunia masih seperti biasa. Tiada banjir besar, tiada tanda kiamat. Di sinilah kontroversi bermula. Selepas ramalannya gagal, Ebo Noah tampil dengan penjelasan baru. Katanya, Tuhan telah menangguhkan bencana itu. Alasan ini membuatkan ramai netizen mula mempersoalkan kredibilitinya. Keadaan menjadi lebih panas apabila video Ebo Noah memamerkan kereta mewah tersebar di media sosial. Netizen mula bertanya, kalau benar ini misi suci, kenapa hidupnya kelihatan semakin mewah? Ramai melihat kisah ini sebagai contoh bagaimana kepercayaan, ketakutan dan harapan manusia boleh dimanipulasi melalui cerita kiamat. Kisah Ebo Noah mengajar kita satu perkara penting. Jangan mudah percaya dengan dakwaan luar biasa tanpa bukti yang jelas. Berfikir secara kritikal itu penting, terutamanya bila melibatkan kepercayaan dan keselamatan manusia. Jadi, soalan terakhir, ini amaran dari Tuhan atau sekadar kisah viral demi populariti?